تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. توسلت إليك يا رسول الله في جميع الأمور، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tersambung kitab Hidayatus Subyan, muka surat 22, baris yang keempat daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fi dharaini amin. Dan setengah daripada sembahyang sunat, kita sikit lagi sambung tentang perbicaraan sembahyang sunat. Dan sunat ini telah pun kita sebut terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil sunat muakkad, yakni sunat yang diterjemahkan oleh tuan-tuan guru, iaitu solat sunat yang Nabi sentiasa lazimi. Hatta dalam musafir pun Nabi tak tinggal. Itu dia panggil solat sunat muakkad. Dan yang keduanya solat sunat ghairu muakkad, yang setengah orang terjemah dengan solat sunat tidak dituntut. Tapi saya tidak gemar dengan makna yang tersebut, sebab maknanya agak negatif. Tidak dituntut. Maka tuan guru kita terjemahkan dengan makna solat sunat yang Nabi ada masa Nabi buat dan ada masa Nabi tinggal. Itu sunat ghairu muakkad. Dan telah pun kita sebut bahawasanya setengah daripada solat sunat yang muakkad itu, iaitu solat sunat rawatib. Rojak baliklah. Malam ni kita nak sambung. Dan setengah daripada sembahyang sunat, iaitu sembahyang sunat mutlak, yang kita panggil sembahyang sunat mutlak, yakni sembahyang yang tidak ada qaid dengan masa dan sebab. Dia tidak ada masa dan tidak ada sebab untuk kita lakukan, maka ia dipanggil solat sunat mutlak. Contoh solat sunat mutlak ni kata ulama, iaitu solat sunat tasbih, termasuk dalam solat sunat mutlak. Sebab solat sunat tasbih ni kita buat dia tanpa sebab. Contoh solat sunat duha, kita buat dia sebab masuk duha. Tahiyatul masjid sebab masuk masjid. Solat tasbih tak ada sebab, saja nak buat dia. Dan waktunya tak ada waktu. Siang hari pun boleh, malam pun boleh. Kalau solat yang ada sebab ni mesti bersebab, berlaku sebab dahulu. Itu dia panggil solat sunat yang bersebab. Ni solat sunat mutlak, tak ada sebab dan tak ada waktu. Boleh bila-bila masa, kecuali waktu tahrim tak boleh kan. Waktu tahrim tak boleh. Baik. Ini disebut secara ringkas sajalah, sebab kitab kita ni kecil saja. Setengah daripada solat sunat mutlak selepas daripada maghrib dengan isyak. Kita tak ada aktiviti, tak ada kuliah,
Selepas maghrib antara isyak boleh dipenuhi dengan solat sunat mutlak, yang disebut oleh setengah ulama dinamakan solat sunat awabin, 8 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat satu salat, sebanyak 8 rakaat, sama banyak dengan tarawih. Itu setengah orang buat tarawih 8 kan. Itu solat sunat awabin antara maghrib dengan isyak, kata setengah ulama, termasuk dalam solat sunat mutlak. Dan sunat wudhu ini juga sunat, solat sunat wudhu. Ini solat-solat sunat yang tidak disatunya, dia tidak dituntut berjamaah, tidak dituntut berjamaah solat sunatnya. Ini termasuk dalam ghairu muakkad. Dan solat sunat wudhu, selepas ambil wudhu, kita solat sunat 2 rakaat, itu dikatakan solat sunat wudhu. Dan sunat tahiyatul masjid, sunat memuliakan masjid. Selepas daripada masuk masjid, maka dituntut seseorang itu tahiyatul masjid. Kalau tak masuk masjid, selagi itu tak ada tahiyatul masjid. Contoh orang solat, datang solat Jumaat, dia duduk kat parking motor, tak ada tahiyatul masjid kat situ, jangan buat tahiyatul masjid. Kau buat tahiyatul masjid kat situ, jangan. Sebab itu bukan masjid. Masjid kalau masjid tak apa. Kalau masjid, kalau hukum masjid kat situ, selipar pun tak boleh. Kalau hukum masjid, maknanya masjid setakat mana? Kata ulama, yang mana berada di bawah bumbung tu, itulah masjid. Bumbung masjid kan. Kan setengah-setengah orang nak merokok lah, macam-macam nak meludah lah. Maka benda tu dalam masjid hukumnya haram, tidak dibolehkan. Nak kencing, tandas dalam masjid macam mana, maka mesti berpisah daripada atap masjid. Maka itu yang dinamakan masjid. Luar daripada atap masjid, itu bukan masjid. Atau Serambi itu masjid, Serambi. Sebab dia berhubung dengan atap masjid. Nak lepak-lepak situ, mengumpat itu bukan haram. Dia haram mengumpat ni, bukan atas masjid je, bawah masjid pun haram mengumpat. Orang kita ni ada atas masjid, mengumpat atas masjid tak boleh, bawah pun tak boleh juga. Itu tahiyatul masjid. Dan sunat tahajud. Sunat tahajud ni solat sunat. Sunat tahajud ni solat sunat selepas daripada kita tidur, lepas daripada waktu malam tu 2/3 malam, itu dipanggil solat sunat tahajud. Qiyamul lail ni itu solat sunat yang kita tak tidur. Makna kita tak tidur, kita sambung terus. Setengah orang yang kaki tak boleh tidur, jenis tak boleh tidur, tak boleh tidur saya malam, bangun buat solat sunat. Sunat apa? Sunat qiyamul lail. Tahajud, orang yang dah tidur, dia bangun, itu dia panggil tahajud. Dia sama je lebih kurang, hanya iktibar tidur dengan tak tidur. Yang tak tidur qiyamul lail, yang tidur lepas tu bangun buat, itu tahajud. Tak usah galah, tak payah gaduh. Ni tahajud ni qiyamul lail. Yang takutnya tahajud pun tak buat, qiyamul lail pun tak buat, gaduh je. Dan sunat tasbih, sunat tasbih yang selalu kita buat itulah dalam qiyamul lail, itu pun solat sunat. Dan sunat tarawih, sunat tarawih. Dan sunat gerhana. Sunat gerhana sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan sunat istikharah, solat sunat yang kita buat pilihan, kita serahkan pilihan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lainnya lain daripada solat sunat tersebut. Solat sunat zawal kata setengah, solat sunat isyraq kata setengah, lagi banyak lagi lah solat-solat sunatnya. Maka jika engkau kehendaki mengerjakan segala sunat yang tersebut itu, yang dia sebut tadi, solat sunat mutlak, solat sunat wudu, sampailah kepada solat sunat istikharah, dan solat-solat sunat yang saya sebut tadi, sunat zawal ataupun sunat isyraq, maka tuntutlah, yakni belajarlah olehmu akan kaifiatnya, akan caranya,
di dalam kitab yang panjang-panjang. Cari kitab besar-besar, belajar. Maknanya kalau buat tak belajar, hukum tak sah. Kita tentu macam tu terus. Maknanya kita, sebab kitab dia ni kecil sangat, perbahasannya solat istikharah panjang, solat gerhana bulan dan matahari pun panjang. Maknanya perbahasannya agak panjang. Kitab dia ni tak cukup sebab kitab dia ni kecil sangat. Maka dia kata tuntutlah dalam kitab yang besar-besar. Sebab tu belajar ni dia tak habis. Sama dengan cari harta juga, dia tak habis. Maknanya hari-hari kena. Baik, habis kat situ. Kita masuk pada kata faslun. Ini suatu fasal penceraian yang masih lagi berkait dengan solat dan harus ya. Harus ni maknanya boleh pilih antara nak buat dengan tak nak buat. Harus apa? Bagi orang yang musafir. Orang musafir, yakni orang yang melakukan perjalanan akan safar yang panjang, akan perjalanan yang panjang. Ini dalam mazhab kita Syafi'iyah. Ya. Faham dulu mazhab kita, lepas tu kita faham mazhab lain, tak apa. Nak belajar mazhab lain pun tak ada masalah. Bukan salah. Hanyanya kita takutnya dia buat mazhab lain, mazhab kita pun tak reti-reti juga. Itu yang takut kan. Mazhab kita, kitab mazhab kita pun tak ada kat rumah. Contohlah, setengah orang awak buat ni, saya ni bukan mazhab Syafi'i. Saya taklid kepada mazhab Imam Malik contoh. Ada kitab ke mazhab Imam Malik mahu? Tak ada. Kitab mazhab Imam Syafi'i pun tak ada, apatah lagi kitab mazhab Imam Malik. Lepas tu kita nak bertaklid macam mana? Sebab kita tak tahu. Nak tahu mesti kena belajar. Maka yang kita nak sebut sini masalah musafir dalam mazhab Syafi'i, dia boleh harus dua benda. Satunya dia boleh qasar, yakni memendekkan sembahyang yang 4 rakaat dengan cara kita buat 2, dan kita boleh jamak, yakni kita boleh sembahyang 2 waktu dalam 1 waktu. Maknanya kita nak sembahyang asar dalam waktu zuhur boleh, yang kita panggil jamak takdim, dan kita boleh sembahyang zuhur dalam waktu asar yang kita panggil jamak takhir. Ada syarat-syaratnya. Dia akan sebut secara ringkas. Cukuplah untuk kita. Baik. Dan harus bagi orang yang musafir akan safar yang panjang. Syarat musafir yang boleh qasar, yang boleh jamak, mesti musafirnya musafir yang panjang, safarnya safar yang panjang. Kata setengah ulama dalam kitab dia, musafir yang panjang ni maknanya perjalanan 48 mil. 48 mil. Mil ni batu. Batu ni orang pakai zaman 70-an. 70-an. Kilometer ni baru. Saya ingat-ingat saya lahir dulu batu lagi pakai. Tak pakai kilometer lagi. 48 mil. Dia 1 mil tak tahu. Ini kehebatan ulama. Yang kita tak buat benda ni. Dia 48 mil, dia panggil perjalanan yang jauh. Dalam kitab, setengah kitab dia sebut perjalanan 2 hari. Perjalanan 2 hari, itulah perjalanan yang jauh. Maknanya siang hari dia berjalan, malam masuk maghrib rehat, lepas tu besok berjalan pula. Itulah jarak 2 mil. Itu apa ni 48 mil. Ataupun dia kata siang hari rehat sebab panas sangat, berjalan malam, masuk maghrib mula berjalan sampai ke subuh. Subuh berhenti rehat, siang hari rehat, esok mula balik maghrib. Perjalanan 2 malam, itu 48 mil. Ataupun sehari semalam. Itulah yang dipanggil perjalanan safar yang panjang. Jalan kaki lah, bukan naik kereta. Perjalanan unta, dengan unta yang dibawa bekal di atas unta tersebut. Ya.
Kalau kereta ni sehari, tuan-tuan dan puan-puan, jauh. Kalau kereta, kalau 8 jam tu boleh sampai terbaru 400-500 kilo. Ini bukan ikut kereta, ikut perjalanan, jalan kaki. Dia tak pakai kereta. Kita kena munasabah dengan ini, hukum daripada Nabi, hukum daripada Allah Ta'ala. Orang sekarang dia dia kata apa payah, tak payah jamak kosong. Masjid banyak tepi jalan, RNR banyak tepi jalan. Orang yang sebegini, kata ulama, saya gianya dia buat jamak kosong. Sebab dalam hati dia ada iktiraf tentang hukum Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala bagi rukhsah pada kita. Kita nak iktiraf apa? Bukan masalah masjid banyak, bukan masalah kemudahan yang kita ada pada hari ini. Ini hukum Allah Ta'ala bagi pada orang musafir. Sebab tu dia sebut harus. Boleh pilih, nak buat, tak nak buat, tak apa. Tapi jangan sampai dalam hati ada iktiraf, ada kritik sikit. Seolah-olah nak kritik hukum Allah Ta'ala. Alah musafir, buat tamam pun boleh. Masjid banyak kan, senang dalam hati. Itu seolah-olah ada nak iktiraf sikit. Maka orang ni, kata ulama, sunnah dia buat jamak kosong. Kalau hati dah ada mula nak iktiraf hukum Allah Ta'ala, walaupun dalam bab jamak kosong sekalipun, sebab ini rukhsah daripada Allah Ta'ala, kita terima lah. Baik. 48 mil. Kita nak kiranya, ulama kira dulu 1 mil ni 6,000 hasta. Dia kira hasta. 1 mil sepatut 6,000 hasta. 1 hasta 24 jari. Ini 1 hasta 24 jari. Cuba bilang, betul betul. Kalau tak betul, ulama ni pembohong. Kalau betul, nak sebutnya ulama ni memang hebat akal dia. Allah Ta'ala bagi 45 jari. 5, 10, 15, 24. Lebih kurang. Takrib dia panggil. 45 jari tu dia panggil 1 hasta. Ni apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Ulama kira habis. Takut-takut ada orang yang tak ada siku. Tak ada siku. Contoh kejadian dia, tak ada siku daripada jari sampai ke bahu terus straight. Masalah wuduk macam mana masalah wuduk? Masalah wuduk, tak ada siku, straight Allah Ta'ala buat. Kejadian orang tu, takkan nak masuk daripada sini sampai ke bahu? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak sebutnya, ulama kata maknanya 1 hasta ni daripada siku sampai ke jari 24 jari. Nak pukul 24 jari. Orang yang tak ada siku ni tak ada kat situ. Kat sini siku aku sepatutnya basuh wuduknya sampai situ. Hebat ulama ni. Kita ni tuan-tuan ilmu ulama ya. Tak ada ilmu pun kalau ulama tak cerita benda ni, tak tahulah kita. Tuan-tuan hebat. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi lah ulama ni. Senang ceritanya, kita kilometer sekarang kata ulama 48 batu mil ni bersamaan dengan 81 kilometer. 81 yang ni yang disebut di dalam oleh Syekh Al-Mustafa Bura dalam kitab dia Fiqhul Manhaj. Dalam Fiqhul Manhaj disebut 48 mil ni bersamaan dengan 81 km perjalanan. 81 kilo perjalanan sehala dengan pergi mari balik juga Kelang, balik Kuala Lumpur, pergi Kelang, boleh 2-3 kali. 81 km jamak tengah-tengah jalan, boleh? Tak boleh. Yang tu autar. Dia nak perjalanan sehala. Harus mengkosarkan, lagi harus mengkosarkan, yakni memendekkan akan sembahyang yang maktubah, sembahyang yang difardukan. Artinya, arti mengkosarkan sembahyang fardu yang maktubah diperbuat akan dia, akan sembahyang fardu yang maktubah 2 rakaat
yang dibuat, yang 4 rakaat dibuat 2 rakaat, itu dia panggil qasar. Jamak tak masuk lagi. Jamak kita input ni nak sebut qasar je baru, iaitu pendekkan sembahyang yang 4 rakaat kepada 2. Dia ada berapa syarat? Dengan 12 syarat. Dia ada 12 syarat. Ni orang nak jamak qasar, orang yang selalu travel, orang yang selalu melancong, orang yang selalu berjalan, wajib kena belajar bab jamak qasar. Wajib. Kalau dia nak buat jamak qasar, wajib kena belajar. Ada 12 syarat. Pertamanya, bahawa ada ia sembahyang fardu yang bangsa 4 rakaat. Sembahyang yang dibolehkan qasar iaitu sembahyang yang 4 rakaat sahaja. Lain daripada 4 rakaat tak boleh. Maghrib tak boleh, subuh tak boleh. Yang 4 rakaat, zuhur, maghrib, isya, iaitu zuhur dan asar dan isya. Zuhur dan asar dan isya. Sama ada ia tunai, kita nak buat tunai, kita musafir, kita buat tunai. Kita nak buat tunai itu, kita nak buat qasar, boleh, tak ada masalah. Dalam musafir itu kita tunai, kita semayang kita sampai di Seremban, contoh nak pergi Johor Bahru, kita berhenti nak solat asar, kita buat 2 rakaat, boleh, itu tunai. Atau qada, ataupun kita nak qada yang lepas-lepas. Qada yang mana ni? Qada yang waktu kita musafir terdahulu luput. Contoh hari ni kita musafir, minggu lepas dah musafir. Waktu musafir minggu lepas ada sembahyang yang kita luput dalam musafir, tak solat, mungkin dengan sebab tertentu lah, tak qada lagi. Maka waktu tu boleh qada. Boleh qada dengan cara kita qasar, boleh. Tapi kalau yang luput waktu kita mungkin, contoh umur kita 18, 19 tahun dulu kan, tak solat lagi, baru solat umur 20, 30, ayat tu tak boleh qasar. Maknanya kita dalam perjalanan, aku nak qasar, solat aku yang aku tinggal-tinggal dulu, nak qada dengan cara qasar, ayat tu tak boleh. Yang boleh kita qada dengan cara qasar iaitu sembahyang yang luput dalam musafir juga. Itu boleh kita jamak, kita qasarkan dia. Kita qada niat qasar. Usalli fardadz zuhri qasran qadaan lillahi ta'ala. Boleh, tak masalah. Itu makna atau qada yang luput di dalam safarnya. Ataupun kita berjalan nak pergi mana-mana kan, ambil masa panjang. Zuhur tadi, zuhur dengan asar tadi lucu, terlepas, tak ada nak solat. Maghrib, berhenti tu maghrib, boleh jamak qasar. Maka yang zuhur dan asar yang kita luput tadi, kita boleh qasarkan dia, tak ada masalah. Sebab dia panggil solat yang luput di dalam safar, dalam musafir. Yang lain daripada safar yang ada ia padanya sekalipun. Ataupun yang musafir-musafir lepas ada kita tertinggal solat, maka boleh kita qasarkan yang itu, tak ada masalah. Itu yang pertama. Maknanya kita qasarkan sembahyang yang 4 rakaat sahaja. Keduanya, bahawa ada safarnya itu jauh. Kena musafir yang jauh. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Setengah kumpulan dia kata tak syarat musafir jauh. Nanti kita sebut sekali lagi tuan-tuan, kita belajar malam ni mazhab Syafi'iyah. Dia nak musafir yang jauh. Yang musafir jauh ni maknanya kita sebut tadi lah, 81 km paling kurang, 81 km. Bahawa ada safarnya itu jauh, yakni 81 km, kita letak terus. Yang jauh ni makna musafir yang melebihi 81 km, sekurang-kurangnya perjalanan 2 marhalah, iaitu 48 mil, 48 mil, iaitu 81 km. Itu syarat yang kedua. Bermakna tak cukup 81, pergi 80 je.
1 kilo lagi. Yang tu tak boleh jamak qasar, tak boleh qasar. Ketiganya, bahawa tiada derhaka dengan safarnya itu. Orang yang boleh qasar, musafir dia tu jangan musafir yang derhaka, ataupun dia panggil musafir maksiat. Jangan. Musafir yang tujuan tu maksiat. Contohnya tujuan nak pergi berdating. Berdating, tahu berdating? Tahu lah kan. Maknanya nak pergi nak ngorat, nak mengorat dengan orang-orang kat sini, takut orang rumah kenal. Takut orang-orang kat taman ni kenal. Pergi mengorat dengan orang-orang jauh. Seminggu sekali. Mana bang? Outstation. Padahal nak pergi jumpa gawe orang Kelantan. Hukumnya itu dia panggil musafir maksiat. Kalaulah benda tu berbentuk maksiat dah, maknanya perjalanan yang tujuan maksiat, maka tak boleh jamak qasar. Qasar tak boleh. Musafir maksiat. Pergi nak titan nombor ekor, itu musafir maksiat. Pergi nak merompak, itu musafir maksiat. Pergi nak berzina, itu musafir maksiat. Pergi nak beli ketul, itu maksiat. Pergi nak ambil rasuah, itu maksiat. Musafir itu maksiat, maka solat tidak dibolehkan qasar dan jamak, tak boleh. Tujuan tu maksiat. Lain pada tu tak apa. Balik nak apa ni, nak pergi melancong, nak pergi tengok kangaroo contohnya, tu tak apa, mubah dia panggil. Tak dosa tengok kangaroo ni. Kalau yang dosanya tengok orang telanjang, yang tu dosa pergi tengok. Ataupun nak pergi tengok bola sepak Liverpool lawan Arsenal contoh. Ada orang dekat sini, tapi bukan masjid ni, dia pergi Manchester United. Saya kata pergi buat apa? Tengok bola Manchester lawan Arsenal 2-3 tahun lepas. Baik. Adakah musafir itu dibolehkan dia jamak qasar? Tengok benda bola sepak, adakah dia maksiat ataupun harus? Kalau harus, dia panggil musafir harus. Perjalanan boleh jamak qasar. Kalau benda tu maksiat, maka dipanggil musafir maksiat. Perjalanan dia tak boleh jamak dan juga qasar, tak boleh. Itu berdasarkan niat perjalanan. Kenapa? Saya tak nak sebut bola ni maksiat ataupun tak. Maknanya atas kaedahnya dia riyadhah, maknanya benda harus saja. Itu saja. Benda harus. Keempatnya, bahawa adalah safarnya itu memberi faedah yang sahih, yang bangsa agama atau dunia. Musafir itu ada faedah. Sama ada faedah yang dibangsakan pada dunia ataupun kepada akhirat, tak apa, asalkan ada faedah. Faedah yang bangsa dunia, contoh nak pergi melancong, itu faedah yang bangsa dunia, nak hilangkan stres, boleh, tak ada masalah. Ataupun yang bangsa dunia nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Palestin, nak pergi ke macam mana-mana lah, nak tengok tempat-tempat Nabi-Nabi, itu setengah daripada yang bangsa agama, boleh, tak ada masalah. Boleh jamak qasar lah. Kelimanya, bahawa qasar ia dengan safarnya itu akan tempat yang tertentu. Kita niat nak pergi ke tempat yang tertentu, ada tempat tuju. Nak pergi mana? Nak pergi Johor Bahru. Nak pergi mana? Nak pergi Langkawi. Kalau yang jenis tak tahu nak pergi mana-mana, yang tu tak boleh nak jamak qasar. Nak qasar tak boleh. Contoh, kita bawa isteri. Isteri tanya, nak pergi mana lah? Surprise. Tak cakap kat dia nak pergi mana, ikut je lah. Kita berhenti kat Seremban, jamak qasar. Isteri boleh, isteri tak boleh. Sebab dia tak tahu nak pergi ke mana. Nak pergi ke mana abang? Nak jual aku ke? Tu dia tak tahu. Yang tu tak boleh. Dia kena tahu. Dia kena tahu tempat tuju. Sebab itu orang yang sesat tak boleh jamak qasar. Dia panggil orang yang hakim tak boleh jamak qasar, dia sesat.
Bengong, tak tahu nak pergi ke mana. Ikut kaki. Nak pergi mana ni wajib? Tak tahulah. Ikut kaki. Boleh jamak qasar? Tak boleh. Walaupun perjalanan melebihi 2 marhalah sekali, tak boleh pergi. Dia tak boleh jamak qasar itu. Mesti tempat yang nak pergi itu mesti ada tempat tuju. Mesti tahu tempat qasar dia, tempat tuju tu. Dia tahu nak pergi. Itu syarat yang kelima. Keenamnya, tiada berimam ia dengan orang yang jahil akan safarnya. Tak boleh orang yang qasar ikut tu imam yang kita tak tahu tu imam ni dia ni qasar ke tak. Tu imam ni orang mukim ke orang musafir juga, tak tahu. Tak boleh ikut. Maknanya orang yang solat qasar tak boleh ikut orang yang imamnya kita tak tahu dia sembahyang qasar ke sembahyang tamam. Contoh kita berhenti R&R, kan ramai kan R&R, orang ni jadi tu imam, orang ni jadi tu imam, sembahyang masing-masing lah, macam-macam. Kita nak ikut yang mana? Aku nak ikut yang ni. Yang ni dia qasar ke tak sembahyang dia? Kita tak tahu, maka tak boleh ikut. Sebab tu kalau kita nak ikut, abang qasar, qasar, boleh ikut. Nak tanya dia. Sama juga kita nak jadi tu imam, kita nak qasar, kita paling belakang. Saya ni musafir, saya nak qasar solat saya. Bagi tahu orang belakang. Kalau kita jenis orang musafir, kita jadi imam, kita nak qasar, kena bagi tahu. Bagi tahu orang makmum belakang supaya dia tahu kita status kita qasar. Ketujuhnya, bahawa tiada berimam ia dengan orang yang sembahyang tamam. Yang tadi kita jahil, tak tahu tu imam ni musafir ataupun dia ni mukim. Kita tak tahu dia qasar ataupun sembahyang tamam. Yang ni imam confirm sembahyang tamam, yang tu kita memang tak boleh ikut. Dia sembahyang tamam. Contoh dia sembahyang isyak 4 rakaat, kita nak buat qasar, maka kita tak boleh ikut dia. Kalau kita ikut, maka kita kena buat tamam juga, yakni kena buat 4 rakaat juga, tak boleh qasar. Jangan pula imam baru rakaat kedua kita assalamualaikum. Oh jangan, tak sah. Kalau nak ikut juga dia sembahyang tamam, kita pun kena niat sembahyang tamam juga. Bagus sah itu. Kita sebut tadi masalah kita nak sembahyang qasar, tak boleh ikut orang sembahyang tamam. Nak ikut juga kita tu kena sembahyang tamam baru sah ikut. Setengah orang faham, oh tak boleh ikut, maknanya aku ni tak boleh sembahyang tamam lah. Bukan. Kita nak qasar tu tak boleh lah ikut orang sembahyang tamam. Kalau nak ikut juga kita kena sembahyang tamam, sembahyang 4 rakaat juga. Kedelapannya, syarat yang ke-8, bahawa disertakan niat qasar dengan takbiratul ihram. Maknanya kena niat qasar. Sebab itu dalam pembahagian niat yang keempat, qasad ta'arrud ta'ayyun nafsah. Aku sembahyang fardu asar, ta'ayyun nafsah qasran. Kalau kita nak qasar kena sebut, kena niat, ada dalam niat qasran, kena niat. Waktu mana? Dalam takbiratul ihram. Contoh anak-anak kita yang tak belajar bab qasar, kita kata sembahyang 2 rakaat, sah sembahyang dia? Tak sah kalau dia tak niat dalam takbiratul ihram. Dia kena niat dalam takbiratul ihram. Allah, aku sembahyang fardu asar 2 rakaat. Allahu akbar. Dalam tu kena ada, aku sembahyang fardu asar qasran. Makna kena niat dalam takbiratul ihram. Kalau tak ada niat qasar dalam takbiratul ihram, maka orang tu tak boleh qasar. Dia kena niat nak qasar. Bukan makna musafir tu terus boleh buat qasar, tak. Dia kena ada niat. Niatnya bila? Dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram. Kesembilannya, bahawa mengetahui ia seorang
dengan harus qasar. Hukum harus qasar tu dia kena tahu. Aku musafir ni, aku diberi pilih, boleh nak qasar ataupun tak. Kena tahu dia tu. Kena tahu. Sebab tu orang yang tak belajar, dia tak tahu, dia pakai qasar ke orang, hukumnya tak boleh. Solat dia tak sah. Ala kulli hal, orang yang tak belajar ni memang minta maaf sebut. Kata ulama, solat dia tidak sah fa in sadaqal haqqa, sekalipun solat dia tu betul, zahirnya betul, bacaannya betul, tapi oleh kerana dia tak belajar, maka solat ni tidak sah, kata ulama. Kesepuluhnya, bahawa mengetahui ia akan kaifiyat qasar, tahu cara qasar. Tahu cara qasar tadi, niat dalam takbiratul ihram. Ada setengah orang tak tahu nak niat waktu qasar. Niat dia ingatkan pakai, maknanya orang musafir ni automatik boleh buat 2 rakaat. Tak, dia kena niat. Ada niat dalam takbiratul ihram, barulah solat dia itu boleh diqasar. Kalau tak ada niat, maka solatnya wajib dibuat tamam, sempurna 4 rakaat. Ke-11, hendak melalui ia dengan segala tempat yang didiami orang pada tempat yang dimula safarnya. Maknanya orang yang nak qasar ni hendaklah melalui, dia lalu dengan segala tempat yang didiami orang pada tempat yang dimula safarnya. Apa ni tuan-tuan? Maknanya orang yang nak qasar ni, dia boleh qasar selepas daripada dia keluar daripada tempat duduk dia, daripada kawasan dia, daripada daerah dia. Senang kita sebut balat. Kita sebut balat. Keluar daripada bandar dia, daerah. Kata ulama, satu daerah ni dia kira satu balat ni, di situ ada satu mahkamah, ada satu pasar, ada satu qadi, ada satu balai polis. Maknanya dalam satu daerah dia ada benda tu. Maka itu dipanggil daerah. Maka keluar daripada kawasan tu, kediaman kita keluar, kita lalu semua, maka di situlah tempat mulanya musafir, dia panggil tempat mula musafir di situ. Contoh kita ni daerah Petaling, daerah Petaling, maknanya musafir kita bila tempat mula, bukan rumah kita. Bukan kata keluar rumah tu boleh jamak qasar terus, tak, jangan. Keluar daripada daerah Petaling. Contoh ni rumah kita, ni sepadan daerah Petaling. Mata perjalanan kita daripada rumah kita tu, orang solat zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, solat zuhur. Maka orang ni tak keluar lagi daripada daerah Petaling. Solat zuhur dia wajib sembahyang tamam, wajib sembahyang tamam solat zuhur dia, sebab dia masih berada dalam daerah dia, dalam waktu. Masuk waktu tu dia masih lagi ada dalam daerah. Dia nak masuk waktu tu, kita dah keluar daripada daerah. Contoh, kita keluar daripada daerah Petaling, okay, masuk KL. Contoh, lepas itu gerbang tu, masuk KL, orang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dah boleh jamak qasar di situ. Nak jamak pun boleh, nak qasar pun boleh, sebab kita dah keluar daripada daerah. Kalau belum keluar, orang dah azan, wajib solat tamamnya. Wajib solat tamam. Waktu kita berada di dalam daerah, waktu solat telah bermasuk. Dia kena keluar daerah. Kita Petaling ni, keluar daerah Petaling, dia kira macam tu. Ini kata ulama. Kalau setengah orang lagi, kalau KL, kalau orang duduk KL, dia kata sempadan dia, tempat dia dikira permulaan. Permulaan musafir, dikira pengakhiran musafir, tu Gombak, kata setengah. Bagi orang KL, bagi orang KL tu Gombak tu. Maknanya dia lepas tu Gombak,
maka disitulah dikira permulaan musafir. Sampai tu Gombak, musafir putus. Dia balik daripada kampung sampai tu Gombak tu je. Sampai tu Gombak, musafir dia putus. Dia tak boleh jamak qasar. Maknanya, itu maknanya bahawa sampai ia kepada tempat yang dibilang orang akan dia musafir, hendak melalui ia dengan segala tempat yang didiami orang pada tempat yang dimula safarnya. Ke-12-nya, bahawa sampai ia kepada tempat yang dibilang akan dia musafir, iaitu jika negeri yang ada kota. Sampai ia kepada tempat yang dibilang orang akan dia musafir, iaitu jika negeri yang ada kota di luar kotanya. Tadi maknanya dia lalu. Lepas tu permulaan musafirnya mana? Iaitu kalau ada kota, di luar kota tu. Di luar kota tu. Tempat kita ni payah. Sebab kata ulama, keluar daripada kota ni maknanya selepas penghabisan rumah. Maknanya kita lalu, kita berjalan tu, kita nak keluar musafir tu, kawasan perumahan, rumah-rumah orang ni, maknanya kita lalu, habis sekalinya tak ada rumah orang dah. Maka disitulah kata ulama permulaan bagi musafir. Musafir kita disitulah, di tempat mula, dan disitulah tempat akhirnya. Tapi sekarang ni tempat kita ni kerana penduduk tu padat sangat, sehingga tidak ada renggang pemisah di antara satu balad dengan satu balad, satu daerah dengan satu daerah. Tak ada renggang, tak boleh nak beza. Ni daerahnya disebut ni daerah Petaling, macam tu je. Maka kata ulama pada ketika itu tadilah penentu kita, iaitu tempat kita ni ada satu pasar, ada satu qadi, ada satu balai polis. Maka keluar sahaja daripada kawasan tu, maka itu dipanggil balad. Yang boleh kita maknanya buat garis panduan di sinilah, maknanya tempat permulaan bagi kita musafir. Contoh kita ni, kalau kat sini, contoh kalau kita lalu setengah orang, dia balik daripada kampung dia sampai Masjid Al-Falah tu, dia duduk kat sini. Sampai Masjid Al-Falah tu dia jamak pasar lagi. Tak boleh dah sampai Masjid Al-Falah. Sebab itu masuk daerah Petaling. Yang nak sebelum daripada sampai daerah Petaling. Kalau kita yang berada di daerah Petaling ni lah, di manakah tempat tu? Allah, jadi kena pergi pejabat tanah tanya mana garis pandu. Dia panggil apa ni, sempadan daerah, bagi orang yang nak musafir nak tahu lah ni. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, benda ni kalau kita tak halusi, dia pahit, dia nampak mudah. Tetapi kalau kita halusi, dia agak sukar dah. Masalah sempadan balad dia panggil, untuk menentukan musafir kita dah putus ataupun belum. Ataupun belum lagi bermula. Contoh tadi lah yang saya sebut tadi, keluar daripada rumah, sembahyang sampai di Al-Falah, berhenti buat jamak qasar kat situ. Boleh? Tak boleh lagi. Dia tak boleh lagi jamak qasar kat situ. Mesti keluar daripada daerah. Sama juga kita kembali daripada tempat musafir, berhenti Al-Falah tu, jamak belum sampai rumah lagi kan, orang kata jamak qasar, dah tak boleh dah. Ini banyak yang buat macam tu. Dia nak pintu sempadan. Di situlah tempat permulaan dan tempat akhir musafir kita. Dah masuk daerah tak boleh dah. Maka jika nafi satu daripada, demikianlah dikiaskan bagi negeri yang ada kota-kota tu lah. Kalau negeri yang dipisahkan, bandar yang dipisahkan dengan sungai lah, tak kira. Ini disebut contoh kota.
Maka jika nafi satu syarat daripada segala syarat yang tersebut itu, yakni 12 syarat, ternafi salah satu. Contoh, tak ada salah satu, tak cukup syarat salah satu daripada 12. Nafi syarat, satu syarat daripada segala syarat yang tersebut itu, maka tiada sah qasarnya. Musafir, qasar kita tak sah. Musafir sah, qasar tu tak sah. Macam yang sebut tadi lah. Sampai di Al-Falah, tak sampai kat rumah lagi, qasar sah, tak sah. Qasar dia tak sah. Bermakna qasar tak sah, makna sembahyang dia tak sah, seolah-olah tak sembahyang lagi. Sebab tu minta maaf sebutlah secara individu lah. Secara individu, saya kalau musafir, kalau balik kampung, penentu saya turun waktu je. Lepas pada turun waktu saya tak jamak qasar, walaupun itu masih lagi KL, tidak masuk Petaling, nak ambil cermat sikit. Kita tahu masih boleh lagi kita jamak qasar walaupun lebih daripada tol tu, tapi nak ambil cermat. Maknanya kita berhenti di Bentong tu, kita jamak qasar kat situ lah last kali. Itulah tempat perakhiran saya qasar biasanya lah. Saya balik ataupun saya pergi, di situlah tempat akhir sekali kita jamak qasar. Dah masuk tu KL tu, maknanya lebuh raya tu boleh lagi, tapi payahlah nak berhentinya. Kecuali di RNR tu boleh berhenti. Maknanya kalau dah masuk tu gombak tu, dah tak jamak qasar. Takut-takut juga ambil peringatan, ambil cermat sikit lah. Hanya yang kita sebut tadi, daerah Petaling. Kita berada daerah Petaling, maka daerah Petaling lah. Sebab kita tak tahu mana sempadan daerah Petaling, tak berapa jelas kan. Syahdan sikit. Harus pula bagi orang yang musafir akan musafir yang tersebut itu. Harus, yakni diberi pilih. Baik, qasar tadi, qasar dan juga jamak. Asalnya hukum harus, yakni diberi pilih. Boleh, maknanya tak ada pahala lebih. Itu makna harus, diberi pilih. Jamak pun boleh, qasar pun boleh. Qasar pun boleh, minta maaf, tamam pun boleh. Nak jamak pun boleh, tak nak jamak pun boleh. Itu makna qasar. Itu makna harus. Harus pula bagi orang yang musafir. Hanya perbahasan ulama, mana afdal. Asalnya hukum harus. Kita nak sembahyang jamak ataupun nak sembahyang dalam waktu Zuhur dalam waktu Zuhur, Asar dalam waktu Asar, ataupun kita sembahyang qasar dengan tamam, mana lebih afdal. Sebab asalnya hukum harus. Maka kata ulama, kalaulah musafir tu hanya tak lebih daripada 3 marhalah, dia 2 marhalah, kita dah boleh qasar, kita dah boleh jamak. 81 km. 81 km bermakna satu marhalah 40.5 km. 40 km setengah. 40.5 km itu satu marhalah. 2 marhalah 81 km. Perjalanan kita tak lebih daripada 3 marhalah. Contoh, tak lebih daripada 120 km. Contoh, kita nak perginya tempatnya, contoh PD. PD itu lebih kurang 90 km ataupun 100 km. Dah boleh qasar? Boleh. Dah boleh jamak? Boleh. Tapi afdal kata ulama, tak afdal qasar, tak afdal jamak. Sebab perjalanan tak lebih daripada 3 km. Kalau perjalanan lebih daripada 3 km, yakni lebih daripada 120 km, lebih daripada 3 marhalah, maka di situ afdal qasar, afdal jamak. Contoh kita nak pergi Johor Bahru, 300 kilo, itu lebih pada 3 marhalah lah. Sebab kita sebut tadi 2 marhalah 81 km, 1 marhalah 40.5 km, 3 marhalah lebih kurang 120 km. Perjalanan 300 km itu lebih daripada 3 marhalah. Maka kata ulama, afdal kita qasar dan kita jamak. Kalau tak lebih pada 3 km,
afdal kita sembahyang tamam. Tetapi masih lagi diberi pilih, boleh nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh, qasar. Waktu tu hanya afdal tak afdal tengok perjalanan kita lah, lebih daripada 3 marhalah ataupun tidak. Ini kata ulama, perbincangan dia lah. Ini kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebut sekali lagi, bagi ada orang yang iktiraf dalam hati, tak berapa puas hati dengan sebab masjid banyak, maka afdal dia jamak qasar lah. Syahdan harus pula orang yang musafir akan safar yang tersebut, yakni musafir yang harus tadi lah. Dan musafir yang panjang itu menjamak, jangan menjimak, dia makna lain. Bahasa Arab dia macam tu. Salah bagi habis, wasap habis. Salah bagi satu je. Contoh kita baca an'amtu alaihim, an'amti alaihim. Dalam Qurannya an'amta alaihim. Punah makna, wasap makna. Kalau wasap makna tu dia panggil salah yang jali, yang menyebabkan solat batal. Solat batal. Kalau salah bagi tapi makna tak wasap, yang tu salah yang khafi, tapi haram. Contoh baca Bismillahirrahmanirrahim, ada orang baca nun, dia Bismillahirrahmanirrahim. Ada setengah tu imam baca, dia tak sedar benda tu salah. Ar-Rahmanur-Rahim, cuba perhati, ada hukumnya haram kalau dia tak benda tu lah. Tapi solatnya sah, tapi hukum haram. Dia kisah tu sebab makna tak berubah, itu saja. Tapi haram tu sebab ubah asal Quran. Asal Qurannya ni. Ni baca menjamak, jangan baca menjimak. Artinya, arti menjamak menghimpun antara 2 sembahyang. Kita himpun 2 sembahyang, Zuhur dan Asar, dan antara antara 2 sembahyang Maghrib dan Isya. Itu dia panggil jamaknya, himpun. Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya akan sebagai jamak takdim, akan sebagai menghimpun yang terdahulu, kalau kita boleh terjemahkan lah. Tapi dia dah jadi nama dah. Dan jadi nama dia panggil jamak takdim, yakni kita sembahyang yang kedua dalam waktu yang pertama. Contoh sembahyang asar dalam waktu zuhur, dia panggil jamak takdim. Akan sebagai jamak takdim pada waktu yang pertama, yakni waktu pertama zuhur dan juga maghrib. Asar sembahyang dalam zuhur, isyak sembahyang dalam maghrib. Itu jamak takdim. Dan keduanya, yakni sembahyang pada waktu yang kedua. Pada keduanya, yakni asar, zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Atau jamak takhir. Jamak takhir itu sembahyang kepada waktu yang kedua daripada keduanya. Maknanya kita sembahyang zuhur dalam waktu asar dan kita sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Maka itu dipanggil jamak takhir. Syarat-syaratnya insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Kita berhenti pada kata bermula. Okey. Boleh, tak ada masalah. Dia tidak memutuskan. Boleh. Kalau kita nak buat jamak lepas zuhur, kita nak buat jamak takhir. Boleh nak kita nak buat sunat. Sunat. Nak buat sunatnya. Nak buat solat sunat, baik. Nak buat solat sunat ni dia tak boleh bercerai. Kita maksud tak faham solat. Dia antara 2 solat, antara zuhur dengan asar. Qasar ke jamak ni? Baik, kita nak qasar. Kita boleh buat, tak ada masalah. Kalau kita nak buat sunat qabliyah, ba'diyah, tak ada masalah. Tapi masalah jamak. Masalah jamak ni, kita nak sembahyang zuhur, kita nak sembahyang asar, contoh dalam waktu zuhur, okay? Selepas daripada zuhur tu kita nak buat ba'diyah zuhur, boleh ke tak? Maka kata ulama, dia tak nak ada penceraian antara waktu yang pertama dengan waktu yang kedua.
yakni Zuhur dengan Asar itu ada penceraian. Maknanya ada senggang, ada senggang di situ, ada pisah di situ, sekadar 2 rakaat solat. Maknanya sekadar itu. Maknanya kalau kita buat 2 rakaat solat sunat, dia putus. Wirid boleh, nak berdoa boleh, tapi jangan panjang. Jangan sampai orang sembahyang 2 rakaat habis. Contoh kita buat Zuhur, lepas tu kita nak jamak Asar, lepas Zuhur kita baca doa, boleh? Boleh. Ataupun lepas Zuhur kita nak sembahyang Asar, sudah sembahyang Zuhur kita nak azan untuk sembahyang Asar, boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab azan ni dia tidak panjang, tidak mengambil masa yang panjang, yang maknanya kalau sembahyang 2 rakaat di situ lulus. Dia tak nak ada penceraian di situlah. Ala kulli hal, maknanya kalau kita jamak di antara 2 solat itu, jangan ada penceraian yang panjang, walaupun solat sekalipun. Maknanya tak boleh buat lah di situ. Tak boleh buat solat qabliyah ataupun ba'diyah. Qabliyah boleh, tak ada masalah. Ba'diyah tu tak apa boleh lah, sebab dia penceraian yang panjang di situ. Sama lah dengan benda-benda lain. Maknanya nak wirid pun boleh, tapi jangan ada jangan sampai kepada penceraian yang panjang. Topik penceraian yang panjang, lulus 2 rakaat solat sunat, itu dipanggil penceraian yang panjang. Kalau ada penceraian yang panjang, maka jamak itu putus, tak boleh. Contoh wirid panjang sangat, tak boleh buat Asar, tak boleh. Kena buat Asar dalam waktu dia. Dipanggil penceraian yang panjang, tak boleh. InsyaAllah dia akan sebut nanti. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung kuliah kita pada masa akan datang. Kita berhenti pada kata bermula sembahyang Jumaat itu seperti Zuhur, jamak takdim juga, InsyaAllah. Nanti kita akan sebut sikit masalah orang musafir pada hari Jumaat. Adakah dia boleh jamak ataupun qasar? InsyaAllah. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lemah saya bangsakan pada diri saya sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.